Hari ni Harrier masuk untuk guna mesin chassis rod simulator untuk detect bunyi, gang. So, mana yang minat untuk guna mesin chassis rod simulator ni untuk detect bunyi kereta dekat bawah pasangannya untuk kita check di bahagian connecting part ataupun dekat bahagian bush yang ada. Contoh, kalau ada bunyi air-sober, dia akan bunyi lah. Dia akan berjongkit. So, menggunakan mesin ni tak perlu test kat luar. Datang je bengkel, naik atas mesin, kita goyangkan tanpa bergerak di atas jalan. Customer sendiri pun boleh tengok depan-depan apa yang berbunyi dekat bahagian enjin diorang ataupun kereta diorang sendiri. Right. Apa kesimpulan? Kesimpulannya kita boleh tengok kat job sheet ni lah. Yang satu dia punya komplain ada gegar. Tengok engine mounting dia baru tukar tapi bukan original. So bila kita jack sikit dekat bahagian enjin dengan bahagian gearbox, bunyi tu hilang. Lepas tu engine mounting lah kita detect fail. Lepas tu dekat cover ada leaking dan leaking tu dah masuk dekat spark plug. Setelah kita buat mesin goyang ni, kita dapat detect dia punya exhaust lah. Exhaust sebelah kanan dia dah kong. Bukan dah kong, dia dah leaking. Bila unjuk-unjuk tadi nampak dekat sebelah kanan tu dia lembut sangat berbanding dengan sebelah kiri. Okey. Lepas tu kita dah buat 360 inspection. Ini benda ni free ke apa? Benda ni ada harga, tapi kalau buat apa yang kita list ni, benda ni akan jadi free lah. Ya, mantap. Baiki atau repair RM500 ke atas, mesin goyang tadi free dengan inspection 360 free. Sebab kita naik jack. So, itu je untuk video kali ni. Minta tolong korang untuk follow, komen, like dengan share video ni. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Pumpam.